Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan khas dari JT Kuala Pahang bersama saya Nur Alia Maisara untuk TVPSS SMK Datuk Mahmud Mat. Ikuti perkembangan menarik suasana dan aktiviti komuniti di sini. JT Kuala Pahang merupakan salah satu mercu tanda penting di kawasan Kuala Pahang yang terletak berhampiran Bandar Pekan, Pahang. Terletak di muara Sungai Pahang, sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. JT ini menjadi titik pertemuan antara kehidupan nelayan tradisional dan perkembangan pelancongan serta ekonomi setempat. Ia memainkan peranan sebagai pintu masuk utama bagi bot-bot nelayan dan juga perahu kecil yang menghubungkan kawasan pesisir dengan laut lepas. Kawasan sekitarnya turut menampilkan warisan budaya seperti rumah-rumah kampung tradisional, masjid lama dan keunikan kehidupan komuniti pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Maisara dari Sekolah Menengah Datuk Mahmud Mat. Saya nak temu bual dengan Pak Cik sikit boleh? Boleh. Okey. Pak Cik nama apa? Khoile bin Selabu. Oh, panggil apa Pak Cik? Awang. Awang. Ya. Okey. Pak Cik umur berapa? Umur 53. Umur 3. Duduk kat mana Cik? Dia Thailand, Patani. Oh, jauh. Ya, Mari. ya. Okey, Pak Cik dah berapa lama kerja kat sini? Masuk Kuala Pahang ni 2 tahun lah. 2 tahun. Ya, ya. Sebelum ni Pak Cik kat mana? Kat Kuantang, Kuantan. Inau, Sedeli. Pak Cik jadi nelayan dah berapa tahun? 30 lah, 30 tahun. Lama. Ya, ya. Biasanya pukul berapa Pak Cik turun? Turun tak betul lah, Tengok pukul 6 petang, balik 7 hari lah. Oh, lama. 1 minggu lah. Okay. Lepas tu, apa jenis ikan-ikan yang selalu dapat biasanya? Ini bubu untuk ikan kerisi. Yalah. Itu dapat tu ikut masuk lah. Kerapu, merah, muduk, lain-lain ikan lah. Okay. Ya. Pernah tak Pak Cik dapat tangkapan yang luar biasa? Dapat gitu? Banyak juga. Boleh lah lepas. Kalau kita turun ni, menyor, air batu, upang, barang makan 7,000. Balik tu dapat lah 15,000, 20,000. Tak tentu lah. Okay, soalan lah Pak Cik. Apakah cabaran Pak Cik sebagai seorang nelayan? Susah ini ribut, angin mari kuat-kuat lah. Musim ni musim candak sutung lah. Pernah tak Pak Cik ada dalam situasi rasa macam takut? Takut itu musim belum raya Cina. Itu musim angin datang lah. Tak boleh duduk lari balik lah. Itu je lah soalannya. Terima kasih Ya, Pak Cik. sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Alia Maisara dari Sekolah Datuk Mahmud Mat. Nak temu bual sikit dengan Cik boleh? Boleh. Okey. Nama Cik apa? Syafiq. Syafiq. Umur? Umur 22. Okey. Berapa lama dah perusahaan ni dijalankan, perusahaan ikan masin? 2 tahun dah. 2 tahun. Okey. Perniagaan sendiri? Ya, Sendiri. Okey. Bagaimanakah cara nak memproses ikan masin? isi garang, isi dalam pukak tu. Okey. Lepas tu esok je terjemur. Jemur. Okey. Jenis ikan apa yang orang biasa buat ikan masin? Lama. Gelama. Kenapa gelama? Sebab abang ambil macam pasal petani. Okey. Agak-agak proses nak buat ikan masin ni susah tak untuk orang yang baru pertama kali nak buat? Susah. Susah kenapa? Sebab dia ada banyak benda nak guna. Banyak proses, banyak benda. Okey. Tak apa. Ada 5 tahun ada. 5 tahun. Okey, soalan terakhir Apa cabaran nak buat ikan masin ni? Ataupun nak mengusahakan ikan masin? Duit yang modal. Duit modal. Modal kena besar. Okey. Saya rasa itu je lah soalan dia. Terima kasih. Sekian daripada saya, Nur Alia Maisara, melaporkan dari TVPSS SMK Datuk Mahmud Mat. Okey, 1, 2, 3.